Bismillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kali ini kita akan teruskan video tajwid santai kita untuk ayat 131. InsyaAllah kita akan sambung ayat 131. So bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال له ربه أسلم. Okey, first kali huruf Hamzah. Okey, Hamzah, makhraj dia pangkal kerongkong. I, ketatkan bunyi Hamzah dari pangkal ke kerongkong. I. Iz. Kemudian kita sebut huruf Zal, ujung lidah mesti keluar sedikit daripada sempadan gigi. Za. 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 Iz. Mesti disebut dengan keadaan lembut, jangan berdesir. Kalau berdesir nanti jadi zai. Yang zal mesti lembut. Il. Okey, alih suara pada zal dan dia lembut sahaja. Il. Il. Zal bersifat dengan suara mengalir. Il. Qala. Pada huruf qaf, tebalkan qaf. Okey, qa. Qa. Qaf ni huruf yang tebal. Tapi dia infitah. Bahagian tengah lidah tu dia mendatar je. Dia tak mengepung. Okey? Dia tak mengepung. Yang terangkat bahagian pangkal lidah. Bahagian tengah tidak terangkat. Infitah. Qala. Kemudian huruf lam. Kita punya tepi hujung lidah menyentuh pada gusi gigi atas. La. La. Okey? Qala lahu. Ada dua lam. Bagi sempurna. Setiap harakat, setiap huruf satu harakat. Okey? Qa dua harakat mad asli. Qala lahu. Qala lahu. Pada ha bulat. Hu. Tonjolkan baik-baik dari pangkal kerongkong. Jangan hilang bunyinya. Jangan bunyi hu. Tak nak. Hu. Qala lahu rabbuhu. Pada huruf ro menggunakan bahagian belakang hujung lidah. Okey? Contoh hujung lidah kita. Ni saya ada rapikan mulut. Okey, belakang hujung lidah sama ada bahagian atas ataupun bahagian bawah menyentuh pada gusi gigi atas. Okey, gusi kita. Ro. Ro. Dia ada getaran pada ro. Itu sifat tunggal ro. Ada getaran. Okey? So, bila ro baris atas, mesti baca dengan keadaan tebal. Jangan baca ra. Ro. 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 Rabbuhu. Pada ba, pastikan tertahan suara. Kita pause kejap. Rob. Rob. Jangan mengalir. Jangan rombu. Yang tu tak nak. Rabbuhu aslim. Okey, pada ha. Ha bulat. Tadi ha juga kan? Lahu. Rabbuhu. Okey, yang first tadi maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Okey, huruf melibatkan ha bulat ataupun ha dhamir sebelum dan selepasnya huruf yang berbaris. Dari segi tanda kita nampak bila dia baris depan, kan, lahu ra. Baris depan, so depan dia ada waw kecil. Okey, bila dia baris bawah, ditulis dengan ya kecil. So, kalau di depan ha bulat, syarat dia sebelum dan selepas ha mesti huruf yang berbaris untuk maksilah. Okey, yang ni qasirah, di depan dia bukan hamzah. Maksudnya dua harakat lah. Kalau depan tu, selepas lahu rabbuhu. Sebelum dan selepas ha, sebelum ha huruf yang berbaris, rubah berbaris. Okey, huruf tak kisah huruf apa sahaja dan di depan dia pun huruf yang berbaris. Selepas ha jumpa hamzah, so maksilah tawilah dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okey? So kalau yang qasirah dibaca dengan 2 harakat, yang tawilah 4 ataupun 5 sama macam mad jaiz. Okey, 4 ataupun 5 harakat kita ambil 4. Rabbuhu Okey, kita jelaskan bunyi desiran pada sin. Sin ujung lidah menyentuh pada belakang gigi bawah. As. Sin ni macam bunyi desiran ular. Okey, bunyi haiwan, desiran ular. Okey, as. Sin nipis. Aslim. Pada mim ada satu warna bunyi Aslim. Aslim. Kita ulang lagi sekali.
إذ قال له ربه أسلم. Okey, insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi di video tajuk santai seterusnya.